Perjalanan dua beradik dari Johor menghala ke Melaka berakhir tragedi apabila seorang daripada mereka maut dalam nahas di kilometer 182.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara pagi tadi. Dalam kejadian sekitar jam 9 pagi itu, mangsa yang maut di lokasi kejadian adalah lelaki berusia 22 tahun akibat parah di kepala dan badan selepas tersepit di tempat duduk penumpang. Ketua Polis Daerah Jasin, Pemangku Superintendent Lee Robert berkata, manakala pemandu berusia 20 tahun mengalami kecederaan di bahagian badan dan tangan, siasatan awal mendapati ketika kejadian, kedua-dua mangsa yang menaiki kereta jenis Honda Civic sedang menghala ke arah utara dari Johor. Ketika di lokasi, kereta mereka dipercayai terbabas dan melanggar besi penghadang jalan hingga terbalik di sebelah kiri jalan. Tambah beliau, mangsa yang cedera telah dibawa ke Hospital Melaka bagi mendapatkan rawatan. Manakala mayat mangsa yang berjaya dikeluarkan oleh pihak bomba telah diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Berikutan itu, Robert berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, Pegawai Perhubungan Awam JBPM Melaka Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatul Rashid berkata, kejadian itu berlaku sekitar jam 8.50 pagi. Seramai 8 anggota bersama sebuah jentera FRT, satu unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat BPP Jasin Bestari dikejarkan ke lokasi kejadian.